Tuan dan puan-puan, ini adalah hebahan berkenaan Belanjawan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 bertemakan Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera. Pembentangan belanjawan ini mengandungi 60 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama, iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Belanjawan terbaik ini memperuntukkan 421 bilion ringgit untuk memperkasakan rakyat dan negara. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Kewangan Malaysia di www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. Sekian, terima kasih. Hebahan ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. WSP 2024 dan prestasi pelaburan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengumumkan dividen tertinggi dalam tempoh 7 tahun, iaitu sebanyak 6.30% bagi simpanan konvensional dan simpanan syariah. Jumlah dividen keseluruhan sebanyak 73.24 bilion ringgit ini bakal memanfaatkan lebih 16.22 juta ahli dan boleh disemat melalui i-account atau mendapatkan penyata di terminal layan diri KWSP di seluruh negara. Lonjakan dividen ini menunjukkan prestasi pelaburan yang kukuh dan pengurusan dana yang berkesan oleh KWSP. Kejayaan ini juga bukti hasil pemulihan pasaran, ekonomi stabil dan inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2024 dan ekonomi madani. Dengan sokongan ekonomi yang stabil, KWSP memastikan ulangan mampan demi masa depan persaraan yang lebih terjamin. Sekian, terima kasih. Hebahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah. Pemanasan harga lantai padi dan beras putih tempatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani telah menaikkan harga lantai padi daripada RM1,300 kepada RM1,500 bermula pada 16 Februari 2025 bagi menyokong pengeluaran padi tempatan. Kerajaan turut menyalurkan subsidi berjumlah RM150 juta selama 6 bulan bagi mengekalkan harga beras putih tempatan pada RM2.60 sekilogram. Inisiatif yang dilaksanakan ini bagi membela nasib pesawah seterusnya menstabilkan harga beras putih tempatan untuk pengguna serta menjamin bekalan beras putih tempatan di pasaran. Kerajaan Madani akan terus komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Sekian, terima kasih. Hebahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bermula Januari 2025, Malaysia akan menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Malaysia khususnya melalui Kerajaan Madani komited dan bersedia untuk memainkan peranan penting sebagai pengerusi ASEAN 2025 dan bakal memperoleh beberapa kelebihan seperti memperkukuhkan hubungan antarabangsa dan membuka peluang ekonomi. Rakyat juga akan mendapat limpahan ekonomi, antaranya bakal mencipta peluang pekerjaan di kawasan bandar dan luar bandar yang akan mengurangkan kadar pengangguran. Sekian, terima kasih. Itu sebuah sedikit hebat tahun 2025. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat berhormat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 yang bertemakan Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera. Pembentangan belanjawan ini mengandungi 60 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama, iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahterakan rakyat. Belanjawan terbaik ini memperuntukkan sebanyak 421 bilion ringgit untuk memperkasakan rakyat dan negara.
Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman web Kementerian Keuangan Malaysia di www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. 588. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kerajaan telah membentangkan cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588 dengan 3 kategori cadangan utama, iaitu pembangunan industri, keselamatan rangkaian dan penggunaan media baharu. Pindaan ini merupakan usaha penambahbaikan kepada akta sedia ada dan salah satu tindakan tegas serta proaktif kerajaan bagi membanteras aktiviti jenayah dalam talian untuk menjadikan internet sebagai platform yang lebih selamat. Sekian, terima kasih. Ebahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baharu.